ni, Fadlina Siddiq ni. Aku tak tahulah. Apa masalahnya kau ni tak nak letak jawatan lah. Tak nak kerja kat rumah hantu macam tu. Ha? Karakter tu dah ada terbilak-bilak punya mata. Cakap nengkeng-nengkeng, menekan-nekan. Dah boleh dah. Kan? Lagi satu, kau ni bukannya perform mana pun. Dengan isu kat sekolah tak settle. Orang suruh apa pasang CCTV, tak ada bajet. Sekolah-sekolah tertentu yang dapat. Tapi kalau buat rencana, membazir macam tu, berjuta habis ada pula bajet. Pelik betul lah kau ni. Hey. Lepas tu ni lagi seorang ni, Menteri Keterjaminan Makanan. Pun pelik juga ni. YB Mat Sabu. Kau ni Mat Sabu, aduh. Kau ni dah lah tak boleh pakai. Berat tepatan sampai ke hari ni tak ada dalam pasaran. Macam mana kau boleh maintain lagi sebagai menteri? Tak faham betul aku. Aduh, hai. Tak apalah Okay, next kita tengok. Okay, yang seterusnya ni, ni agak special sikit lah. Apa buat julung kalinya Menteri Wilayah Persekutuan YB Hanayoh. Sebelum ni dia dekat, dia daripada Belia dan Sukan. Lepas tu dia dapat pula jadi Menteri kata Wilayah Persekutuan. Dia special sebab dia merupakan seorang berbangsa Cina lah, berbangsa Chinese, dan dia dari parti DAP. Benda ni agak merisaukan juga sebab kalau kita tengok Menteri KPKT sebelum ni dia dah usulkan Akta URA, dan benda ni bersangkut paut lah dengan Menteri Wilayah Persekutuan sebab melibatkan kawasan bandar. Agaknya mungkin URA akan diluluskan secepat mungkin tu. Rasa boleh terjadi, kita pun tak tahu. Wait and see sajalah. Dan paling gempak sekali, Menteri PTN Adam Adli. Dia ni paling dahsyat lah kalau kita tengok pengorbanan dia kan. Apa yang kata, sengit-sengit muka kan. Nak mempertahankan mansuh PTN. Dulu kau bagi alasan, kau tak ada jawatan. Sekarang kau dah ada jawatan tinggi dalam kerajaan. Kau bolehlah masukkan PTN. Jangan bagi alasan lagi. Setahun lebih lagi ni. Sebelum PRU. Okey, dan paling aku rasa respect dan kita mengharapkan something yang bagus lah, iaitu Datuk Johari lah sebagai Menteri MITI. Walaupun tugas dia agak berat sebab perjanjian AD ni kan, macam mana dia nak cancel pun kita pun tak tahu. Apa-apa kita doakan lah semoga Datuk Johari dia perform lah. Alright.